Video kali ini saya nak share kepada anda apakah itu limit order. Limit order ini adalah order yang anda boleh lakukan ketika anda nak buat trading. Limit order ni anda juga boleh buat ketika anda baru nak masuk position ataupun anda nak keluar daripada market. Okey, kita pergi kepada maksudnya. Limit order ni sebenarnya adalah pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau mungkin lebih baik. Meaning said, kalau anda dah kata, oh saya nak jual pada harga RM4,000, tapi waktu tu ada sampai boleh ke RM4,020, means anda boleh match on that price, boleh terjual dekat harga tu. So anda akan terjual lah dekat harga tu. So boleh kata anda boleh untung lagi banyak. Tengok baik-baik pada harga tertentu atau lebih baik. Pesanan beli, let's say jika anda nak buy, anda boleh buy pada harga yang lagi rendah daripada harga pasaran. Ataupun let's say lah kalau anda nak menjual, alright, anda nak jual, anda boleh buat jualan pada harga yang lebih tinggi daripada harga current market price. Contoh macam ni lah. Contohlah current market price sekarang ni anda lihat dekat sini is 2,000. Okey, anda nak membeli, anda parking lah buy limit pada 1950. Bila dia turun, barulah terbeli. Terbelilah ketika dia harga yang bawah tu. Alright, sama juga kalau nak menjual, harga semasa is di sini. Alright, anda boleh sell limit di atas harga semasa anda sell limit. Bila dia dah naik, barulah anda terjual. Cuma anda kena ingat, untuk jenis transaksi limit order ni, anda sebenarnya boleh mengawal harga transaksi. Anda boleh tentukan anda nak jual harga mana, anda nak beli harga mana. Cuma ia mungkin tidak dapat dilaksanakan jika harga pasaran tidak ke harga yang anda tetapkan. Contohlah anda tengok harga semasa dekat 2,000 kan contoh. Let's say lah harga tak jatuh-jatuh dekat sini, harga terus naik je. Meaning said anda akan terlepas peluang. Miss the trade sahajalah. So go for the next trade. Contoh macam ni lah, current market price dekat sini. Anda nak jual, anda buat sell limit. Anda buat sell limit, nak jual dekat sini atau mungkin lebih baik. Ataupun anda current market price dekat sini, so anda pun buatlah buy limit. Anda nak buy limit di sini di bawah harga semasa. Buy limit di bawah harga semasa, sell limit di atas harga semasa. Pernah ada situasi lah klien saya tanya, Vin, dekat sini actually saya dah parking dah buy limit dekat harga yang saya nak. Macam contoh gambar ni 4524 contoh Alright, saya dah parking dekat sini harga yang saya nak, tapi kenapa tak termesh? Sepatutnya dah ada dekat situ, sepatutnya saya dapat belilah. Okey, untuk menjawab soalan ni actually anda kena tahu bukan anda seorang sahaja yang trade, yang queue beratur di harga situ. Alright, contohlah pada harga 4524 ni, sebenarnya ketika itu harga ada mungkin dekat situ bilangan lot ada lebih kurang dalam 10 lot, ada berapa belas lot, dan anda baru queue. Bila anda baru masuk parking pada 4524 ni, anda beratur di belakang yang dah parking awal. First come first serve, siapa datang dulu dia dapat lah. So boleh jadi kalau harga cecah harga yang anda nak tu tapi tak termesh, itu boleh jadi disebabkan dia hanya ambil order yang depan sahaja, order anda tak ambil. Kecuali lah kalau dia memang go beyond dan harga yang anda parking tu itu make sure, itu I can say you akan dapat lah you punya entry. Lepas tu anda nak parking sell, anda parking sell. Sekarang ni harga dekat 4540. Anda parking di bawah harga pasaran, kan sepatutnya di atas harga pasaran kan. Alright, so sekarang ni harga sekarang 4540 dan anda kata, oh saya nak jual pada 4530. So dekat sini anda nak jual 4530. Anda nak jual di situ, tapi ada harga lebih baik di 4540. Jadi apa yang berlaku dekat sini, order anda akan match dekat atas. Which is lagi baik lah. Anda nak jual rendah tapi anda mendapat harga yang lagi tinggi, lagi mahal. It's better. Sama juga konsep macam beli pula. Contohlah harga semasa di 4540. Anda parking nak beli pada 4545. Kenapa nak beli pada 4545? So dia kata, oh okay, kita akan matchkan this price pada 4540. Lagi rendah lah daripada 4545 kan. So it's better price atau lebih baik. Semoga anda dapat sesuatu. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Follow ya. Kita jumpa di video seterusnya.